Alhamdulillah. Okey, baik, kita sudah berada di penghujung Zoom kita pada malam ini tuan-tuan. Terima kasih yang tak terhingga kepada semua yang bersama dengan kita, ejen-ejen, leader, top leader saya lihat pun ada dengan kita, alhamdulillah. Dan pastinya setinggi-tinggi penghargaan kepada CNO, Chief Nutrition Officer, Miss Jenny Tam, yang mana baru saja pulang dari bercuti ke Japan, ya. Jadi tuan-tuan puan, kita percaya dengan kupasan yang padat dan jelas ni sangat-sangatlah bernilai, dengan tajuk diet selepas raya. Okey. Dan apa yang kita belajar malam ini bukan sekadar fakta, tetapi ini adalah satu solution, satu solusi, yang mana hari ini dengan kehebatan Black Ginger Extracts, yang hari ini kita tengok bila diaktifkan, badan kita insya-Allah akan menjadi lebih bertenaga. So penggunaan lemak dan glukos, gula dalam badan tu akan menjadi lebih berkesan lah. Dan kita percaya bila mana kita amalkan black ginger ni, di mana setiap produk kita memang mempunyai halih hitam, jadi prestasi dan produktiviti kita insyaAllah akan meningkat. So kita akan lebih bertenaga, so kita akan bekerja lebih, orang kata apa, secara optimum lah. Lepas raya ni kita nak workout pun lebih bersemangat lah sebenarnya. Sebab tu Miss Jenny highlightkan tentang V-Protein, di mana V-Protein dia mengandungi protein. Jadi protein tu akan mengekalkan lah, okay? Bukannya mengekalkan lemak, tetapi dia akan memberi tenaga kepada kita. Dan inilah kekuatan sebenarnya produk B-Series Volten. Okay? Dia bukan sekadar produk biasa. Jadi saya percaya ini diformulasikan secara saintifik, dan saya percaya anda semua pun dah pun mengamalkannya. Dan ini di dalam produk B-Series kita ni mempunyai bahan sebelum jadi yang premium. Memang kita tengok sendiri ingredient dia memang sangat premium, dan banyak jurnal yang telah dikeluarkan oleh produk daripada luar dan juga dalam negara kita. Jadi tuan-tuan puan, hari ini terpulang kepada anda semua, kepada kita semua yang mengkonsum produk B-Series ni, sama ada kita nak result yang biasa-biasa ataupun result yang luar biasa, kita nak kembalikan berat ideal kita. Macam saya dah fight turun 5 kilo, jadi sekarang ni saya nak konsisten, okay, untuk kekalkan berat saya menjadi 65 kilo. Jadi kita hari ni niat kita nak bantu lebih ramai orang lah. Bila kita dah dapat testimoni, kita dah dapat result, tu kita lebih bersemangat nak share dengan ramai orang dekat luar sana, betul tak? Kita nak kongsi dengan ilmu dengan tim kita, prospek kita. Jadi kita pun nak fight target fokus kita tu lebih cepat. Okay, insyaAllah. Jadi orang puan, kita nak sangat anda hadir setiap hari Rabu bersama dengan Zoom, dengan apa, top management speaker yang kita akan jemput pada setiap minggu. Jadi kita percaya ilmu tu sangat bernilai. Jadi kita nak anda aktifkan minda anda, kembalikan fokus anda supaya kita boleh berjaya bersama, tuan-tuan. Kita tahu bila anda faham, anda berjaya. Jadi kita nak kita sama-sama berjaya, insyaAllah. Balik. Okay. So setakat tu saja tuan-tuan puan. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang berjaya masuk malam ini, dan yang mana yang belum mendapatkan tiket untuk training next, iaitu New Entrepreneur Extra Training yang akan disampaikan oleh founder dan juga presiden Datuk Ismail Chaani sendiri, dengan topik Volten Home Sharing, small group presentation, macam mana nak belajar one to one to presentation, dan juga dibimbing ataupun bersama dengan CEO Volten iaitu Mr. Balan, dan juga ramai leader kita iaitu Datin Syarina, kita ada Puan Hajah Zaitun akan bersama dengan anda di office HQ Shah Alam nanti. Alright, so jangan lupa dapatkan tiket lagi masih dibuka. Okay, so setakat itu saja pada malam ini. Selamat maju jaya buat semua. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Volten Power. Terima kasih semua.